Misi bantuan ke Gaza atas nama kapal flotilla lah apa semua 23 orang ni semua sebenarnya wayang. Serius aku cakap, ni semua wayang. Aku tak beli ni, aku cakap fakta je ni, wayang. Bagi tahu kat aku, kat mana logiknya kau punya tindakan ni? Waktu saya pergi itu salah satu mileage yang kita dapat lah. Kalau kita sebut kita Malaysian dan orang Colombia sebut dia Colombian. Dia orang hormat sangat tinggi. Hanya kerana kerajaan kita dan kerajaan Colombia saja mengiktiraf ini adalah delegasi negara. Itu yang saya, doktor yang jaga saya tu atas kapal nama dia Munif. Dia orang Sweden. Dia kata dia so proud lah. Macam dia orang datang, tiada jaminan kerajaan. Bahawa mereka adalah wakil kerajaan. Jadi mereka datang sebagai Sweden. Dia terpaksa buat video hari-hari. Menyeru rakyat Sweden memberi perlindungan kepada dia sekiranya dia ditangkap. Sebab dia datang sebagai individu. Berbeza dengan kita ni, kita datang sebagai endorsement. Negara menganggap delegasi ini adalah delegasi yang iktiraf oleh negara kita. Sama macam Colombia. Jadi saya fikir kata salah satu yang mereka tanya pada kita kan, tadi kita tanya pada mereka tentang social movement. Mereka tanya macam kita, macam mana kita boleh influence government kita untuk recognize atau mengiktiraf semua ni, global semua flotilla. Jadi saya jelaskan kata, setahu kita waktu kita mendaftar diri tu, kita dah tahu ini adalah salah satu daripada projek yang dinaungi oleh Perdana Menteri.